Pernah tak kau rasa kerja kau tak dihargai? Dengar ni, kalau kau boleh diganti bila-bila masa sahaja, kau sebenarnya tak pernah betul-betul berkuasa. Dalam dunia kerja dan perniagaan, kuasa sebenar datang bila orang lain perlukan kau untuk gerakkan sesuatu. Betul tak? Kalau kau buat kerja yang biasa-biasa, senang sangat orang nak cari pengganti. Tapi, bayangkan bila kau ada kemahiran yang sangat unik, yang susah orang lain nak tiru, kau akan jadi sangat diperlukan atau indispensable. Ini bukan soal ego, tapi ini strategi bijak. Kau cipta satu nilai yang hanya kau boleh bagi sampai bila kau tak ada. Satu sistem tu akan rasa kehilangan kau. Macam kata Robert Greene, buat orang lain perlukan kau lebih dari kau perlukan mereka. Ini bukan manipulasi, tapi ini cara untuk terus relevan dan bertahan. Ingat, kalau semua orang boleh buat apa yang kau buat, kau hanyalah seorang pekerja. Tapi bila hanya kau seorang sahaja yang boleh buat, kau yang jadi kuasa. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk lebih banyak lagi kandungan macam ni. Jumpa lagi.